Berapa jam lagi nak buka ni? Aduh. Apa pula call ni? Halo? Halo Das. Kat mana dah? Berapa minit lagi nak sampai? Ada ni, aku lebih kurang tak jauh dah, 15 minit lagi. Jalan jam teruk ni bro. Aduh, 12 minit. Uish, sempat ke ni? Nak beli bahan dapur ambil Mak Jah lagi. Kita dah lagi 2 jam je nak berbuka ni. Mak aku ajak buka rumah dia. Buka rumah Mak Jah? Gila. Okey. Kau hantar location kau sekarang? Aku datang. Aku ambil kau. Okey, aku set location sekarang. Time ni lah. Lambat. Aduh. Apa cerita bro? Makin handsome sekarang. Alhamdulillah. Kereta baru ke? Alhamdulillah bro. Ada rezeki lebih sikit lah tahun ni kan. Sekejap. Ni kereta apa ni? Ni lah Jeko J7. Tak tahu ke? Ni yang tengah viral kan. Aku pasang banyak atas jalan sekarang kereta ni. Sekejap. Sekarang ni kita cuma tinggal 30 minit. Kita ada 30 minit je bro untuk kita cari barang masakan untuk malam ni. Besok nak raya ni bro. Betul tu. Gila. Sempat ke ni nak ambil Mak Jah lagi? Kau bukan tak kenal perangai mak aku? Kak, Ya, tengok kejap ya. boleh kak? Ni berapa ni? Sepaket RM3 kak? RM3? Ya. Ui, mahirnya kamu letak omeh ke dalam ni? Ni berapa ayam seekor ni? Seekor RM30 kak? Ui, 30? Mak dah hati mahirnya. Tak kak, sekarang harga mahal kak. Semua naik kak. Mahir benar lah. Okeylah, bungkus. Okey kak. Panasnya. Ya Allah. Alah, tekak dah harga si. Sedap pula tengok air ni. Apa berpandang? No, ingat muka aku cantik no. Panas ni. Dah lah panas. Berat lagi. Air sakit kaki lah. Ni apa? Ni kak. Tak nak lah. Tak apa. Ni boleh sempat ni. Dah cepat. Okey, cepat kita gerak. Cepat. Ya Allah. Nasib baik aircon dia cepat betul sejuk. Cabaran doh hari last day puasa kan. Mak kau call. Angkat. Hello. Mak Jah. Nas kat mana kau Nas? Nas cepatlah Nas, kaki Mak Jah dah sakit ni, kaki sakit, tangan sakit, penat ni, nak hujan lagi ni Okey. Mak Jah kat mana? Ni kat tepi jalan ni tengok ni Mak penat ni. Okey. Mak Jah tunggu je situ. Kita orang dah nak sampai dah ni. Ya, cepat. Budak ni lah. Budak bertuah betul lah. Okey, saya datang. Bye. Cepat. Sampai pun, ya Allah. Dah lah menunggu kami lama, kaki sakit lagi ni. Ya Allah, sampai pun Cepat, ya Allah. Hai. Dah lah panas ni. Banyak betul lah barang. Ya Allah, cantik kereta. Hai. Cantik kereta kau Nas. Banyak penat panas tau tak? Ni tadi kaki sakit lagi. Lambat sangat lah. Mak Jah puasa ke tak puasa ni? Puasa penat. Sabar. Ni sebaris ni pun lambat. Lain kali call. Okey. Saya belanja buka puasa ini macam mana pun nak buka ni? Macam buka? Percaya je. Ya Allah.
Mak bawa apa mak tadi mak? Ya Asal Allah. tadi nak buka dah ni. Itulah, tunggu kau lah. Bapak dah tunggu dah kat rumah tu. Oh, biarlah dia tunggu. Aku kalau naik kereta macam ni, selesa. Ya Allah, sedap. Oh, aku panas tadi tu tak kat sana, Riz. Ni dapat aircon dia sejuk. Oh, sedap. Ni Mak Jah approve, Nas. Kau lain kali, Riz. Macam ni, Riz. Kau Nas ni, ha. Yalah mak, ya. Oh. Senyum Lapar ni. Jah. Oi, Mak, belum buka lah. apa? Tak ada, bau je. Ya Allah, ambil bau je. Ya Allah, korang ni pun. Tak boleh lah, kau bau je. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dah buka guys. Dah buka Mak Jah. Kita dah buka. Air. Dah. Selamat buka. Mak Jah, air. Thank you, Nas. Terima kasih banyak lah. Hai. Sedapnya. Oh, hari ni haus gila, babe. Nikmatnya. Oh, bismillah. Okay, jom kita sambung. Pak Long dah tunggu dah ni. Kan? Jom. Tak sabar nak raya. Besok raya. Jom. Guys, sebulan dah kita puasa. Jom. Assalamualaikum. Pak Long. Waalaikumsalam. Baru siapa? Lambat berjanggut aku tunggu. Pak Long. Oi, Nas. Kereta baru pula. Oh, sedap naik kereta dia, bang. Kereta baru. Kereta baru semua tapi bini tak ada lagi ni. Tadi bang jalan licin. Laju je. Jalan macam ni ah. Ui, comel kereta ni. Nas, demo memang kena bagai. Jom. Naik atas. Okey. Buka puasa tak lagi? Dah, dalam kereta tadi. Selesa. Hai Mak Jah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan persiapan sampai terlupa apa yang paling penting sebenarnya bukanlah apa yang kita bawa pulang, tapi dengan siapa kita pulang. Betul tak? Walaupun perjalanan kami ni penuh kelam kabut, tapi bila saat berbuka dalam kereta tu, kami sedar raya ni sebenarnya bukanlah tentang sempurna, tapi ianya lebih tentang bersama. Dan akhirnya bila sampai di kampung, satu perkara yang kami pasti, tak kira di mana, selagi adanya keluarga, disitulah bermulanya raya. Jeko J7, perjalanan lebih selesa, kenangan jadi lebih bermakna. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.